emas naik, tetapi tukang emas boleh terkubur. Okey, tajuk ni pelik sangat tetapi memang tengah hangat. Seorang peniaga, Abdul Rasul, ada berkata, kalau harga emas terus naik, tukang emas dan penjual barang kemas tempatan boleh lingkup. Tunggu dulu, bukan ke harga emas naik itu bagus? Betul, tetapi untuk pelabur. Tapi untuk yang meniaga emas ni, especially yang jual barang kemas, ini boleh jadi mimpi ngeri. Sebab apa? Sebab bila harga emas makin tinggi, automatik harga barang kemas pun melambung. Contoh simple, dulu rantai 10 gram 3,500. Sekarang mungkin 4,500 ke atas. Orang yang dulu suka beli sekarang mula fikir 2-3 kali kalau nak beli tu. Dan dalam ekonomi kita sekarang, kuasa beli rakyat tak naik sekencang macam harga emas naik. Orang dah mula nak catur belanja, nak tangguh kahwin, potong bajet bila nak bagi hadiah. Maka permintaan terhadap barang kemas pun akan menurun. Yang ramai beli sekarang bukan barang kemas, tetapi gold bar, akaun emas ataupun emas pelaburan digital. Lebih murah, tak ada kos upah, boleh jual cepat kalau nak jual. Tukang emas makin terpinggir kalau tak ubah cara berniaga. Kalau trend ni berterusan, kedai emas akan jadi makin sunyi. Tukang emas akan hilang kerja dan peniaga boleh tutup kedai. So, kenyataan boleh lingkup tu mungkin kedengaran agak keras, tetapi ini adalah satu wake up call. Tukang emas kena mula jual emas pelaburan, offer design yang bajet ataupun gabung konsep lama dengan konsep yang baru. Nak survive dalam dunia sekarang kena adapt. Harga emas naik bukan jaminan yang peniaga emas akan kaya. Kadang-kadang naik itulah yang makan mereka dulu.